Rupanya ada lagi yang masih percaya bila beli emas nanti boleh kali 5 ataupun kali 10. Manalah logik? Prinsip simpanan emas ni mudah sahaja. Beli emas 1 gram dapat 1 gram. Beli emas 10 gram dapat 10 gram. Ini adalah antara prinsip asas menabung emas yang dah terbukti selamat sejak berkurun-kurun lama. Kata Guru Emas Adam, jika ada mana-mana syarikat yang menjanjikan keuntungan bulanan atau tahunan melalui pelaburan emas, tinggalkan sebab besar kemungkinan itu adalah syarikat skamer. Jadi emas sebenarnya tiada dividen tahunan atau bulanan. Jadi tuan-puan pilihlah syarikat emas yang straightforward, iaitu beli emas dapat emas. Jika tuan-puan hari ini dah ada simpanan dalam jumlah yang banyak di ASP maupun tabung haji, alihkan sebahagian duit tersebut kepada aset emas fizikal sama ada 1 kilogram atau 250 gram supaya kekayaan kita tidak dimakan inflasi ataupun susut nilai. Dengan pembelian item emas 250 gram dengan public gold, anda akan mendapat percuma 1 gram. Manakala setiap pembelian 1 kilo, anda akan mendapat percuma 5 gram. Jadi jika tuan-puan perlukan bimbingan untuk memiliki kedua-dua item emas ini, boleh rujuk pin video di profil atau boleh isi beg biru sekarang.